Korang pernah tak nak pergi Jogja tapi tak tahu nak susun jalan? Jom trip Jogja dengan Lavi Travel. Hari pertama sampai je dekat airport, terus naik jeep dekat Gumuk Pasir dan Parangtritis. Padang pasir yang sangat rare. Belakang tu laut, gambar confirm cantik. Petang sikit singgah Obelit Sea View. View laut dari atas bukit memang on top, especially time sunset. Hari kedua, pagi-pagi kita healing dulu. Pergi Jurang Tembelan. Dekat sini view awan kapet dengan bukit hijau memang cantik. Jangan lupa OTD tau. Lepas tu, masuk hutan pinus. Jalan slow-slow, angin sejuk, tenang sangat. Dan kita akan naik jeep pergi Pantai Timah. Korang boleh naik gondola ni sambil layan ombak besar. Memang vibe adventure betul. Petang tu kita pergi ke Gua Pindul. Terapung dalam gua, chill tapi memang best. Last kali kita akan singgah ke Luwak Coffee. Tengok proses pembuatan kopi luwak. Lepas tu terus rasa kopi tu. Hari ketiga memang paling padu. Kita akan naik jeep buat lava tour Merapi. Masuk kawasan gunung berapi tau. Memang feel dia lain macam. Lepas tu kita akan singgah Bumi Merapi Santorini. Rasa macam kat luar negara. Korang boleh dapat di Jogja. Lepas tu kita akan pergi ke Borobudur. Besar, cantik, penuh sejarah. Malam kita akan lepak dekat Malioboro Street. Boleh shopping, makan, jalan-jalan sampai puas. Hari keempat iaitu yang merupakan hari terakhir kita akan check out hotel, hantar ke airport dan balik ke Malaysia. Kalau korang nak trip senang, best, tak rushing, Jogja dengan Lavi. That's all. Bye-bye.